Ingatkan PNC Kitchen ni cuma famous dengan makanan western yang sedap dan portion banyak je. Rupanya diorang pun serve makanan Melayu. Dekat PNC Kitchen Eco Grande ni, tempat dia memang luas, muat sampai 170 orang. Siap ada surau tau, tempat ambil air wuduk pun ada. Diorang siap sediakan kek tau. Kek dia serius cakap semua sedap-sedap. Kalau you guys nak celebrate birthday ke apa kan, tak payah beli kek kat luar. Ada lagi menarik, dekat sini diorang masak pizza guna brick oven tau. Barulah pizza tu rasa lebih smoky dan flavorful. Nak masak pun tak lama, tahu-tahu siap. So yang kita orang try ni chicken pepperoni alfredo pizza. Portion topping atas pizza ni memang meriah. Lepas tu chicken pesto pizza dia pula memang rasa fresh dan herbally sangat. Tapi rasa herbal dia tak kacau flavor. Menu yang wajib kita cuba dekat PNC Kitchen mestilah supreme platter dia. Dia punya lamb chop sangat tender. Dia punya chicken chop pun crispy je. Lepas tu menu buttermilk ni langsung tak muak tau sebab dia not too creamy. Kalau you guys nak makanan Melayu yang lain, boleh order set talam kampung dia. Dalam set talam kampung ni ada telur masak kicap, telur dadah, sotong sambal, ulam-ulaman dan ayam masak lemak cili api. Ni antara menu yang korang wajib cuba dekat sini. Tak lupa juga dia punya special curry mee. Menu dalam mee curry ni serius banyak. Lepas tu menu yang korang wajib cuba kalau korang datang beramai-ramai, seafood jumbo. Serius cakap portion dia selambak, dia punya saiz besar. Portion tak payah cakap lah, boleh makan sampai ke 5 orang rasanya. So boleh cakap memang berbaloi dengan harga. Menu favourite banana split, tak payah cakap, memang sedap. Untuk minuman pula, ada macam-macam minuman lah kita orang try kat sini and kita orang boleh cakap semua sedap-sedap. So far memang puas hati lah makan kat sini. So guys, jemput datang ke PNC Kitchen Eco Grande. Bye!